Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, malam ni saya nak membarai enjin tu AZ daripada Toyota Estima SCR 50. Ini kisah dia sama ni macam yang sebelum ni. Customer dulu return kat saya pasal ada overheat seat. Tapi kebiasaan overheat dia sebab dia punya silinder head start dia tu, cakap dia punya screw head tu longgar, dia pandai tendang. Jadi kita postmortem dulu. Tapi sebelum nak barai saya kena buang dulu ni hitam ni. Sebelum nak buka valve cover timing chain dia dulu, bang-bang melekat tepi-tepi dia tu dulu, buang dia dulu, buka dia dulu. Buka dulu macam ni biar dia togel macam ni kan. Biar dia kosong tu je. Untuk bahagian timing chain cover ni, kalau nak buka, kalau jenis saya suka buka oil sump lah, oil pan dia dulu. Lepas tu buka dia punya nut 10. Dia nut 10 yang melekat kat skru. Tapi skru ni pun boleh buka, dia ada special tool dia. Tapi kalau nak mudah, buka dia punya nut 10 ni, oil sump turun, dia pun boleh buka. Macam saya cakap tadi saya akan buka oil pan dia dulu, baru saya boleh buka cover dia. Contoh macam ni, baru saya boleh buka cover. Dia punya balance shaft semua bawah ni, balance shaft ni semua dia punya ni marking timing chain semua ni boleh belajar. Kalau anda nak belajar barai pasang enjin, anda kena belajar buka kena hafal tapi bagusnya macam cerita ni, dia punya timing marking semua dah ada dah, tinggal kita nak pasang ikat top sepatutnya saja. Balance shaft saya dah cabut ni, balance shaft saya dah cabut. Tapi lagi dia ada satu lagi trik nak buka oil sump ni. Ada satu skru tersembunyi. Sekejap saya tunjuk. Nak buka oil sump dia ni, oil sump kan, tempat ni oil pan kan. Oil sump dia, skru ni nampak ni anda dah buka semua. Kadang ada orang boleh buka, dia tendang, dia paksa sampai pecah habis ni oil sump ni. Tapi depa tak tengok kat dalam alok laluan oil filter ni. Ni Allen key ni kena buka. Dia satu lagi skru, skru 12 dalam ni. Skru 12 tu kena buka. Baru boleh buka cabut oil sump dia seketul. Saya dah buka dah oil sump dia, tarik keluar. Lepas tu ni buka stroker dia pula, stroker. Biasa stroker kan. Lepas tu lepas buka stroker baru buka skru piston lah. Stroker saya cabut dah sekali dengan dia punya bearing piston saya cabut lah. Tadi bahagian bawah ni kita nak cabut head lah. Head ni dia ada teknik dia agak lah, kalau tak orang bagi dia punya silinder head start tu rosak, kita pakai manual, penat sikit lah. Kalau untuk head saya suka buka pakai breaker. Ni breaker, ni nama dia breaker besi panjang ni, berat ni. Pakai breaker. Mana dia punya mata dia. Ni mata special dia lah. Mata special dia. Sebab apa ni, kalau kita pakai mesin, daripada pengalaman saya lah, pakai mesin mata haus, buang kutu dia enjin. Tu dia nak barai. Ni kerja sambil-sambil sejam setengah macam saya cakap tadi buat agar relax sejam setengah aja. Lock timbang piston rosak, baru ketuk dia melekat, jadi conduit boleh pakai, stroker boleh pakai, head nak refurbish, balance shaft boleh pakai, balance shaft elok balance shaft tak put lagi-lagi kalau siapa cari barang macam skru special semua tu boleh juga. Sampai sini saja sebenarnya video, jumpa next video, bye bye.